Apakah kita ambil buah betik yang masak, yang dah matang, yang dah masak, kemudian kita ambil biji dia. Ambil biji betik saja. Ambil biji betik, kita sangai. Sangai. Jangan pakai minyak, jangan pakai minyak sampai dia betul-betul kering. Masuk dalam kuali, buka api perlahan, kemudian kita sangai. Bagi dia betul-betul kering. Jangan basah, Sangai dia, bagi dia betul-betul kering. Kemudian dia dah kering, kita dah sangai dia dah kering, kita masuk dalam lesung, batu lesung tumbuk, jangan blender tumbuk sampai dia lumat. Dia dah lumat, kemudian kita dah tumpuk, dia dah pecah, kemudian kita sangai lagi. Bila dia pecah, dia basah lagi. Dia akan basah balik, lepas tu kita sangai lagi. Sangat, bagi dia betul-betul kering. Jangan basah, bagi dia, kita sangai, bagi dia betul-betul kering. Lepas tu, bila kita dah sangai kali kedua, dia dah betul-betul kering, kita tumbuk lagi. Tumbuk sampai dia betul-betul lumat. Ni tumbukan yang last lah. Tumbuk betul-betul lumat. Lepas kita dah tumbuk dia betul-betul halus, kita masuk dalam bekas yang ada air panas. Kemudian kita perapkan dia setengah jam. Lepas tu minum pagi segelas, pagi setawan, malam setawan untuk masalah gout. Apakah? Gout akan sembuh